Hari ni kita main buat kai daun nam ataupun telur mata air. Tapi kita main tengok sekali cara tu lagu mana dah. Mula-mula kita buh air masuk dah. Kat ni kita bakar air, tak bakar minyak dah. Lepas tu jangan lupa cukur dah, cukur kita buat makan tu dah. Buh masuk. Jangan pakai cukur getah dah, cukur kita buat makan. Metukar siap lepas tu bergaris sikit masuk. Lepas tu kita kucar dulu dah. Kucar air tu wis apa air gelegok dulu dah. Belum kita nak buh telur masuk dah. Ni air nampak gelegok dah. Lepas tu kita ambil telur kita dah. Telur ni kita nak bakar dia 3 teh dah. Kita buh stage jangan buh 3 kali tu. Belum nak buh kita kucar dulu atas air tu musing dah. Ni kita tengok le ada rekan GoPro cek ke tak bukan cek GoPro tak ingat lah. Le fake tu tengok. Dia buat kai daun nam dah. Kita pun nak terawak tik dia tengok jadi tak jadi dia. Ni mula-mula kali kita buat dah. Ni tu kucar wis apa telur tu masak dah. Ni kita nak masak semua dengan telur merah dah. Tapi le video tu tengok tu yo masak paruh dah. Ni kita buat masak semua dulu dah. Agak tu telur kita masak dah kita kek naik dah. Kita bakal sauk kek naik kita sejak air dulu dah. Buh masuk. Kalau nampak air dia lagi kita buat air tu bek dah. Cara-cara tak payah ni. Ni tengok jadi 2 teh. Teh tu tak jadi kita buat dah. Ni tengok telur tu. Telur merah, telur putih tu gulung dah. Atau telur putih duduk luar dah. Kita balik tengok segi dah. Tu nampak tu jadi beg tu. Jadi beg ni dah. Ni mula-mula kali kita buat dah. Kalau pia tahu cara buat juga komen royak kita tak dah. Kena dak cara kita buat dah. Kalau pia nak terawak boleh kita terawak tengok dah.